Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bayi Sanggu dan sahabat seperjuangan sekalian. Pernah tak kita tanya diri sendiri, apa makna kemanusiaan kalau kasih sudah hilang? Apa makna kemajuan kalau hati manusia semakin dingin? Hari ini saya ingin menegaskan satu perkara, iaitu hidupkan semula bahasa kasih. Bahasa yang boleh difahami oleh semua manusia tanpa perlu satu pun perkataan diucap. Bahasa kasih ialah suara empati. Ia bukan sahaja simpati dari jauh. Ia ialah kesanggupan untuk merasa, bukan sekadar melihat. Jika ada insan susah, jangan tunggu dipanggil. Kita yang harus melangkah dulu. Kerana setiap hati yang disentuh oleh kasih ialah bukti bahawa kemanusiaan masih hidup. Bahasa kasih ialah tindakan tanpa sempadan. Ia tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal agama, tidak mengenal bangsa. Lihatlah, satu huluran tangan, satu doa ikhlas, satu senyuman, semuanya mampu menyelamatkan jiwa. Kita tidak perlu jadi kaya untuk menolong. Kita hanya perlu menjadi manusia yang punya hati. Itulah kekuatan sebenar kasih. Bahasa kasih ialah pendidikan jiwa. Ia boleh diajar di rumah, di sekolah dan di mana-mana. Apabila kita tunjuk kasih kepada haiwan, kepada alam sekitar, kepada sesama manusia, kita sedang membina dunia yang lebih aman. Generasi yang lahir dalam kasih akan membesar dengan hati yang tahu menghargai hidup orang lain. Hadirin sekalian, bahasa kasih bukan sahaja perkataan lembut. Ia ialah tenaga yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Dunia tidak memerlukan lebih banyak suara yang menjerit. Ia memerlukan lebih banyak hati yang memilih untuk membantu. Jadi, saya ajak kita semua, walau apa pun agama, bangsa dan sempadan, kita hidup dengan satu bahasa yang sama, iaitu bahasa kasih. Bahasa kemanusiaan yang takkan pernah bisu. Sekian, terima kasih.